Apakah gejala penyakit hati berlemak? Pada peringkat awal, penyakit hati berlemak mungkin tidak akan menunjukkan sebarang simptom. Walau bagaimanapun, gejala mungkin akan muncul apabila penyakit ini semakin teruk, termasuk kelelahan atau rasa letih yang berterusan. Kedua, ketidakselesaan atau sakit di bahagian atas kanan perut. Ketiga, penurunan berat badan yang tidak dijangka. Keempat, kulit atau mata yang menjadi kekuningan ataupun known as jaundice jika hati semakin rosak. Apakah pencegahan dan pengurusan penyakit hati berlemak? Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan secara berperingkat melalui diet yang sihat dan senaman yang teratur. Yang kedua, mengamalkan pemakanan sihat. Kita perlulah mengamalkan pemakanan yang seimbang seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bijiran penuh dan protein tanpa lemak. Kurangkan pengambilan gula, lemak tepu dan makanan yang diproses juga. Yang ketiga, bersenam secara teratur dengan melakukan aktiviti fizikal seperti berjalan kaki, berlari ataupun berenang dapat meningkatkan kesihatan fizikal hati dan membantu menurunkan berat badan. Yang keempat, hadkan pengambilan alkohol. Jika anda menghidap penyakit hati berlemak akibat alkohol, berhenti meminum alkohol atau mengurangkan pengambilan dengan ketara adalah langkah yang penting untuk mengelakkan kerosakan hati. Yang kelima, pemantauan kesihatan. Bagi mereka yang mempunyai risiko tinggi dan seperti pesakit diabetes atau obesiti, pemeriksaan berkala adalah penting untuk mengesan sebarang masalah hati dari lebih awal. Yang keenam, rawatan perubatan. Secara kesimpulan, penyakit hati berlemak adalah masalah kesihatan yang boleh dicegah dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Pemantauan kesihatan yang berkala dan perubahan dalam diet serta aktiviti fizikal yang lebih baik dapat mengurangkan risiko penyakit hati berlemak dan komplikasi yang lebih serius. Jika anda mengalami gejala yang mencurigakan, jangan ragu-ragu untuk berjumpa dengan doktor bagi pemeriksaan lebih lanjut.